Sawadika, hari ni saya buat laksa lemak sebab ada banyak request laksa siam. Hari ni saya cakap Melayu sebab orang Siam dah pandai dah buat laksa siam. Okey, bahan kisar, bawang merah, bawang putih, belacan, cabai Melaka, serai, kunyit. Masukkan semua bahan kisar ke dalam blender. Saya kisar dengan santan ya, santan perahan kedua. Kisar sehingga halus. Masukkan santan ke dalam periuk. Masukkan bahan kisar. Buah stui yang saya frozen. Laksa siam ni buah stui sedap ya. Untuk memekatkan kuah. Sardin 1 tin. Kita kisar sekali. Yang ni pun saya kisar dengan santan perahan kedua. Okey, dah kisar, masukkan ke dalam periuk. Semua bahan tu kita masuk awal. Jangan sampai santan pecah minyak. Kalau pecah minyak tak sedap. Okey, garam. Ajinomoto, asam keping. Okey, baki santan. Lebih kita habiskan. Masuk gula. Okey, 2 sudu. Kacau. Okey, sambil tu kita didihkan air untuk rebus laksa. Okey, kita rasa tengok. Tambah gula. Okey, tambah garam. Okey, dah sedap. Kita tutup api. Laksa lemak Thai ni kena pakai laksa yang halus, bukan macam yang kita buat asam laksa tu. Ni saya dah rendam. Saya guna 2 bungkus. Okey, air dah mendidih. Kita rebus laksa. Kita rebus sehingga lembut. Okey, dah lembut. Angkat, cuci. Toskan. Okey, kita hidang. Masuk laksa, masuk kuah. Sayur ulam tu sesuai selera ya. Kacang panjang. Timun. Bawang. Dia bubuh telur kalau suka, tak bubuh pun tak apa. Okey, siap. Jom makan.